Wah, gempak habis cerita sejarah agama ni kalau kita bedah satu-satu. Kali ni aku nak sambung cerita pasal perjalanan Kristianiti masa zaman awal dulu, macam mana mereka boleh merebak satu empayar, dan cerita-cerita menarik yang seakan-akan ada kaitan dengan Al-Quran tapi tak masuk dalam Bible. Cuba bayangkan, kalau dalam Islam kita kenal ada konsep 3 layer, dari mula individu, jemaah sampai ke tahap bina sebuah negara yang jadikan Al-Quran sebagai perlembagaan. Tapi cerita Kristianiti zaman dulu tak sama langsung. Sampai abad keempat, mereka ni tak ada pun layer ketiga macam negara Islam. Maksudnya, tak ada sebuah kerajaan pun yang jadikannya sebagai undang rasmi negara, sekadar pegangan prinsip individu dan jemaah gereja je. Lagi satu, nak kumpul kitab suci pun bukan senang. Selepas Nabi Isa diangkat, sekitar tahun 100 Masihi, barulah ada usaha kodifikasi. Tapi, cara mereka kumpul tu bukan dapat wahyu terus macam Al-Quran, tapi mereka kutip catatan-catatan yang ada, termasuk surat-surat daripada si Paulus tu. Bayangkan, dari 30-an surat dalam Perjanjian Baru, separuh lebih rupanya tulisan Paulus. Lucunya, Paulus sendiri tak pernah pun cakap, "Hoi, tulisan aku ni kena masuk jadi kitab suci tau." Tapi orang selepas dia lah yang kumpul dan angkat tulisan tu setaraf dengan ayat suci, sebab mereka percaya penulis